Hai, selamat datang ke Come Study with me, Elder Brooke. Hari ini kita akan melihat 1 Samuel bab 23 dan 24. Daud sudah diurapi, tetapi dia belum berada di atas takhta. Skim yang membuat bahagian hidupnya ini begitu berat. Dia memiliki janji daripada Tuhan, tetapi penggenapannya belum tiba. Dia memiliki panggilan, tetapi belum mahkota. Dia memiliki masa depan, tetapi buat masa ini dia masih diburu, masih didesak ke dalam gua dan tempat-tempat padang gurun, masih hidup sebagai seorang lelaki yang tidak mempunyai tempat selamat untuk berdiri. Di situlah bab-bab ini berbicara dengan sangat kuat. Kerana inilah bahagian cerita di mana seorang manusia belajar sama ada dia akan menjadi besar dengan paksaan, atau sama ada dia akan menunggu Tuhan. Bab ini bermula dengan masalah di Keila. Orang Filistin sedang berperang melawan kota itu dan merompak tempat-tempat pengirikan. Musuh bukan hanya menyerang orang. Mereka menyerang kelangsungan hidup. Mereka menyerang makanan, tenaga kerja, dan apa yang diperlukan oleh sebuah kota untuk hidup. Dan Daud mendengarnya. Itu penting. Kerana Daud sendiri berada dalam bahaya. Saul sudah berusaha membunuhnya. Daud sudah memikul beban krisis hidupnya sendiri. Namun apabila dia mendengar orang lain sedang menderita, dia tidak berpaling ke dalam dirinya dan berkata, "Aku sendiri sudah cukup banyak masalah." Dia bertanya kepada Tuhan, "Haruskah aku pergi? Haruskah aku melawan orang Filistin ini?" Tuhan menyuruh dia pergi. Tetapi orang-orang Daud takut. Dan ketakutan mereka memang masuk akal. Mereka sudah berada dalam bahaya di Yehuda. Jika mereka bergerak secara terbuka menentang orang Filistin, mereka boleh dihancurkan dari lebih daripada satu arah. Jadi Daud bertanya kepada Tuhan sekali lagi. Dan Tuhan menjawab sekali lagi. "Bangunlah. Turunlah ke Keila. Aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu." Maka Daud pun pergi. Dia berperang. Dia menyelamatkan kota itu. Dia membawa pembebasan yang nyata kepada orang yang tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Skim salah satu perkara indah tentang Daud dalam bab-bab ini. Walaupun dia sedang menderita, dia masih dipakai. Walaupun dia sedang melarikan diri, dia masih melayani. Walaupun dia belum menjadi raja, dia sudah bertindak seperti seorang raja. Dan ada sesuatu yang sangat menyerupai Kristus dalam corak itu. Para hamba Tuhan sering kali masih terluka ketika mereka sedang menolong orang lain. Selepas penyelamatan itu, Saul mendengar bahawa Daud berada di Keila. Dan Saul mengatakan sesuatu yang menyeramkan. Dia menyangka Tuhan telah menyerahkan Daud ke dalam tangannya, kerana Daud telah masuk ke sebuah kota yang mempunyai pintu gerbang dan palang. Saul begitu buta secara rohani sehingga dia membaca kebenciannya sendiri sebagai penyelenggaraan ilahi. Itu sangat berbahaya. Apabila seseorang sudah tetap dalam kejahatan, dia boleh mula membungkus kehendaknya sendiri dengan bahasa agama. Dia boleh mula menyebut obsesinya sebagai pimpinan. Dia boleh mula menyebut kemarahannya sebagai kebenaran. Jadi Daud bertanya lagi kepada Tuhan, "Adakah Saul akan turun?" Tuhan berkata ya. Kemudian Daud bertanya soalan yang lebih sukar. "Adakah orang-orang Keila akan menyerahkan aku ke dalam tangannya?" Dan jawapannya ya sekali lagi. Itu menyakitkan. Daud baru sahaja menyelamatkan mereka. Dia baru sahaja mempertaruhkan dirinya untuk mereka. Dia baru sahaja berperang demi hidup mereka.
Namun apabila tekanan datang, mereka akan menyerahkannya. Skim salah satu pelajaran pahit dalam kefanaan. Berbuat baik tidak menjamin ucapan terima kasih. Menyelamatkan orang lain tidak bererti mereka akan berdiri bersamamu kemudian. Kadang-kadang orang yang kamu berkati skim yang terlalu takut untuk melindungimu apabila ia menuntut harga tertentu. Maka Daud pun pergi. Dia dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang sekarang, keluar dari Keila dan pergi ke mana sahaja mereka boleh pergi. Tiada rumah tetap. Tiada jaminan keselamatan. Hanya pergerakan. Hanya padang gurun. Hanya tempat berikutnya untuk terus hidup. Dan Saul, apabila mendengar Daud telah pergi, menghentikan usaha itu buat seketika. Kemudian cerita berpindah ke kubu-kubu padang gurun, ke hutan, ke pegunungan Zif. Dan kitab suci mengatakan sesuatu yang sangat berkuasa. Saul mencarinya setiap hari, tetapi Tuhan tidak menyerahkannya ke dalam tangan Saul. Setiap hari. Itu bererti ini bukan satu ledakan bahaya semata-mata. Ini bukan satu malam yang buruk sahaja. Ini tekanan yang berterusan. Ketakutan yang berterusan. Ketidakpastian yang berterusan. Namun di atas semuanya berdiri satu ayat itu. Tuhan tidak menyerahkannya. Daud tidak dilupakan. Dia tidak dibiarkan tanpa perlindungan. Dia tidak berada di luar jangkauan syurga, walaupun di padang gurun. Dan kemudian datang salah satu saat paling lembut dalam seluruh cerita ini. Yonatan, anak Saul, bangun dan pergi kepada Daud di hutan. Dan dia menguatkan tangannya dalam Tuhan. Itu ayat yang suci. Dia tidak datang membawa tentera. Dia tidak menyelesaikan seluruh krisis politik itu. Dia tidak menurunkan Saul dari takhta. Tetapi dia menguatkan tangan Daud dalam Tuhan. Kadang-kadang perkara paling suci yang satu jiwa boleh lakukan untuk jiwa lain bukanlah membetulkan semuanya, tetapi menguatkan iman. Mengingatkan seorang hamba yang letih bahawa Tuhan masih melihat, masih berbicara, masih mengingati. Yonatan berkata kepada Daud supaya jangan takut. Dia berkata Saul tidak akan menemuinya. Dia berkata Daud akan menjadi raja. Dia berkata, dengan kata lain, janji itu masih tetap teguh. Dan mereka berdua membuat perjanjian di hadapan Tuhan. Kemudian Yonatan pulang ke rumah. Dan Daud tetap di padang gurun. Itu juga kehidupan yang nyata. Ada saat-saat apabila Tuhan mengirim kekuatan, kemudian sahabat itu pergi, tetapi pencobaan tetap tinggal. Dorongan itu nyata, tetapi padang gurun itu juga nyata. Tidak lama selepas itu, orang-orang Zif pergi kepada Saul dan mengkhianati lokasi Daud. Sekali lagi, pola yang sama berulang. Daud diburu. Saul turun dengan orang-orangnya. Gunung-gunung mula menutup rapat. Untuk seketika, kelihatan seolah-olah Daud sudah terperangkap. Saul berada di satu sisi gunung, Daud di sisi yang lain, dan bahaya semakin mendekat. Rasanya seperti inilah akhirnya. Tiba-tiba seorang utusan datang kepada Saul membawa berita yang mendesak. Orang Filistin telah menyerang negeri itu. Saul terpaksa berpatah balik. Dan Daud pun terlepas. Tempat itu disebut Selahamat Lekut, batu perpecahan. Nama itu sangat sesuai. Kerana dalam satu saat, kematian sedang mendekat. Dalam satu saat, jalan sedang tertutup. Dalam satu saat, Daud hampir ditelan.
Dan kemudian Tuhan membelah keadaan itu dan membuat satu jalan. Bukan melalui rancangan Daud. Bukan melalui apa yang Daud kawal. Tetapi melalui penyelenggaraan Tuhan. Skim seringkali cara Tuhan memelihara umatnya. Bukan selalu dengan menghapuskan padang gurun. Tetapi dengan menghentikan tangan yang sedang menutup rapat itu. Kemudian Daud tinggal di kubu-kubu kuat En-Gedi. Dan di situ cerita beralih daripada ketakutan kepada pencobaan. Saul mengambil 3,000 orang pilihan lalu pergi mencari Daud. 3,000. Nombor itu sendiri menunjukkan ketidakseimbangan. Saul ialah raja yang mempunyai kekuatan tersusun. Daud masih hamba Tuhan yang diburu. Dan Saul masuk ke sebuah gua. Dia tidak tahu Daud dan orang-orangnya berada di situ, lebih jauh di dalam kegelapan. Dan orang-orang Daud berbisik apa yang ramai lelaki mahu dengar. Inilah harinya. Inilah peluangmu. Musuhmu ada dalam tanganmu. Ambillah takhta itu. Akhiri pemburuan ini. Pukul sekali sahaja, dan seluruh masalah ini selesai. Skim pencobaan itu bukan sekadar untuk terus hidup, tetapi untuk merampas dengan hikmat daging apa yang Tuhan telah janjikan untuk diberikan pada waktunya sendiri. Daud merangkak ke depan. Dia memotong hujung jubah Saul. Tetapi sebaik sahaja itu berlaku, hatinya tersentak. Bahkan hal itu pun mengganggu hati nuraninya. Dan Daud berkata bahawa dia tidak akan menghulurkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan. Skim salah satu detik agung dalam hidup Daud. Kerana bab ini bukan sekadar menunjukkan bahawa Daud mempunyai peluang untuk membunuh Saul. Bab ini menunjukkan bahawa Daud mempunyai peluang untuk menjadi seperti Saul. Dia boleh mengambil kerajaan itu melalui darah. Dia boleh membenarkannya. Dia boleh berkata bahawa janji itu memang miliknya juga. Dia boleh menyebutnya keperluan. Tetapi dia menolak. Mengapa? Kerana Daud memahami sesuatu yang ramai orang tidak pernah pelajari. Masa depan yang diberi Tuhan tidak boleh diperoleh melalui cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika Tuhan benar-benar telah memilihmu, maka kamu tidak perlu berbuat dosa untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Daud menahan orang-orangnya. Saul keluar dari gua itu hidup-hidup. Kemudian Daud mengikutinya keluar dan berseru kepadanya. Dia menundukkan dirinya. Dia menunjukkan hormat bahkan kepada orang yang tidak pernah menunjukkan hormat kepadanya. Dan kemudian dia berbicara. Mengapa engkau mendengar orang yang berkata aku mahu mencelakakan engkau? Hari ini Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku di dalam gua itu, tetapi aku menyelamatkanmu. Lihatlah cebisan jubahmu ini. Aku boleh saja membunuhmu. Tetapi aku tidak melakukannya. Tidak ada kejahatan atau pelanggaran dalam tanganku. Kemudian Daud menggunakan bahasa yang penuh kerendahan hati. Siapakah yang dikejar oleh Raja Israel? Seekor anjing mati. Seekor kutu. Betapa kuat gambaran itu. Saul menghabiskan kekuatan kerajaan untuk memburu seorang pelarian yang sebenarnya bukan ancaman seperti yang dibayangkannya. Kemudian Daud meletakkan penghakiman di tempat yang sepatutnya. Biarlah Tuhan menghakimi antara aku dan engkau. Skim pusat bab ini. Daud tidak akan mengambil pembalasan ke dalam tangannya sendiri. Dia tidak akan menafikan kesalahan.
Dia tidak akan berpura-pura bahawa kejahatan itu baik. Tetapi dia juga tidak akan masuk ke tempat Tuhan. Dia meletakkan perkara itu ke dalam tangan Tuhan. Dan Saul menangis. Untuk seketika, kekerasan hatinya pecah. Dia berkata, "Engkau lebih benar daripada aku." Dia mengakui bahawa Daud membalas kejahatannya dengan kebaikan, sedangkan dia telah membalas kebaikan Daud dengan kejahatan. Dan kemudian Saul berkata apa yang telah lama ditakutinya dan kini diketahuinya. "Aku tahu benar bahawa engkau pasti akan menjadi raja." Skim dia. Lelaki yang diburu di dalam gua Skim Raja Israel yang akan datang. Tetapi dia akan menjadi raja bukan hanya kerana dia telah dipilih. Dia akan menjadi raja kerana pada saat ini dia membuktikan bahawa dia sanggup menunggu Tuhan. Saul meminta Daud bersumpah bahawa dia tidak akan memusnahkan keturunannya selepas itu. Daud bersumpah. Saul pulang ke rumah. Daud kembali ke kubunya. Dan penutup itu penting. Belum ada pendamaian penuh. Belum ada damai yang terakhir. Belum ada takhta. Cerita ini tidak berakhir dengan penyelesaian yang mudah. Ia berakhir dengan Daud yang masih menunggu. Masih tersembunyi. Masih percaya. Masih tidak memaksa apa yang hanya Tuhan boleh tegakkan dengan benar. Dan di situlah bab ini berbicara kepada kita. Ramai orang mahukan janji Tuhan, tetapi bukan ruang menunggu Tuhan. Mereka mahu mahkota, tetapi bukan gua. Mereka mahu panggilan, tetapi bukan padang gurun. Mereka mahu pembelaan, tetapi bukan penyerahan pembalasan. Mereka mahu kehendak Tuhan, tetapi mereka mahu mencapainya melalui ketidaksabaran mereka sendiri. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita satu jalan yang lebih kudus. Selamatkan orang lain walaupun kamu sendiri masih terluka. Tanyalah Tuhan sekali lagi apabila ketakutan bangkit. Terus bergerak apabila ucapan terima kasih tidak datang. Terimalah kekuatan apabila Tuhan mengirim seorang Yonatan. Percayalah kepada Tuhan apabila pengkhianatan datang. Dan apabila tiba saat di mana daging berkata, "Ambil sekarang, lakukan dengan caramu, akhiri dengan tanganmu sendiri," takutlah akan Tuhan lebih daripada dorongan mendesakmu sendiri. Kerana kerajaan itu milik Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan dalam kebenaran tidak boleh dirampas melalui dosa. Pada akhirnya, Daud menunjuk kita melampaui dirinya sendiri. Kerana ada raja yang lebih besar daripada Daud. Yesus Kristus juga ditolak. Dia juga diburu. Dia juga dikhianati. Dia juga menolak untuk membalas kekerasan berdosa dengan kekerasan berdosa. Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Dan kerana itu, dia ditinggikan dalam kebenaran yang sempurna. Jadi apabila kamu berada dalam musim padang gurun, jangan percaya bahawa tersembunyi bererti dilupakan. Apabila kamu dikelilingi, jangan percaya bahawa tekanan bererti ditinggalkan. Apabila kamu tergoda untuk merampas apa yang Tuhan belum berikan, jangan percaya bahawa ketidaksabaran itu kekuatan. Tuhan tahu di mana amba-ambanya berada. Dia tahu bagaimana memelihara mereka. Dia tahu bagaimana membelah gunung itu. Dia tahu bagaimana mengekalkan janji itu hidup di dalam gua. Dan dia tahu bagaimana membawa umatnya kepada takhta yang telah ditetapkannya, tanpa mereka perlu melukakan jiwa mereka sepanjang perjalanan ke sana.